Podcast Yang Berhenti Menteri episod ke-41 malam ini 27 Mac 2026 adalah podcast yang panas lepas raya, sebab itu saya pakai baju merah. Panas bukan sebab rendang tapi sebab memang isu yang tengah meletup sekarang. Satu ialah siapa Mr. R dan yang kedua ialah mengenai siapa ahli parlimen PKR yang mendapat 9.5 juta ringgit. Walaupun saya telah terangkan minggu ini, tetapi kekeliruan itu masih lagi berlaku. Jadi kita akan kupas dan tunjukkan pada malam ini. Dan saya juga akan kongsi 40 muka surat yang akan membolehkan orang ramai memahaminya bahawa Mr. R bukan ahli parlimen PKR yang mendapat 9.5 juta itu. Dan selain daripada isu panas itu, saya juga ada isu-isu yang panas yang lain, termasuklah mengenai tindak balas kerajaan kebelakangan ini untuk menangani tekanan ekonomi akibat daripada perang di Iran. Patutkah kuota 300 liter dipotong dan juga pilihan-pilihan yang ada. Kita juga akan lihat mengenai tuduhan-tuduhan dan juga propaganda terbaru bahawa Rafizi adalah menteri yang paling gagal dalam sejarah. Dan akhir sekali kita akan kupas mengenai serangan Khairi Jamaluddin terhadap pembangkang yang mengatakan bahawa ini pembangkang yang teruk, dan juga perkembangan-perkembangan politik di semua parti-parti politik dalam Malaysia. Jangan lupa malam ini jam 9 malam kita akan kembali jam 9 malam Jumaat 27 Mac 2026.